Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Azli Nurhani Mansur selaku pensyarah bagi subjek Kaedah Mengajar dan barisan rakan-rakan sebidangan sekalian. Jadi insyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan subjek sains tingkatan 1 yang bertajuk sel sebagai asas unit kehidupan. Berikut adalah ahli kumpulan 6 yang terdiri daripada 6 orang, iaitu Muhammad Firdaus, Wong Min Hong, Syed Muhammad Ishraf, Anis Sufia, Nurjihan dan Nadira Atika. Baiklah, dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan berkaitan tujuan membina modul 3 aras, tata cara membina modul dalam pendidikan, PDBC akademik 3 aras, iaitu aras tinggi, aras rendah dan aras tidak bermotivasi. Berdasarkan rancangan pengajaran harian ini, iaitu berdasarkan akademik pelajar aras tinggi bagi subjek sains tingkatan 1 yang bertemakan penyelenggaraan dan kesenangan hidup, dan tajuk bagi RPH ini adalah sel sebagai asas unit kehidupan. Standard pembelajaran ia adalah berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, iaitu TSKH. Kemudian objektif pengajaran adalah murid dapat menerangkan konsep benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel. Kemudian murid juga dapat menunjukkan cara penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul. Kriteria kejayaan bagi RPH ini adalah murid dapat menerangkan dengan jelas dan tepat bahawa semua benda hidup terdiri daripada sel, menerangkan pelbagai fungsi sel serta menjelaskan proses pembahagian sel dengan contoh yang sesuai dengan cara penulisan oleh wakil kumulan. Dan murid juga dapat melaksanakan 8 langkah penyediaan slide sel haiwan dan 7 langkah penyediaan slide sel haiwan mengikut prosedur yang betul dan selamat secara praktikal dan secara berpasangan. Bahan bantu pengajaran iaitu BBM bagi RPH ini adalah perlukan VR sebanyak 36 biji, tablet 6 biji, LCD dan projektor 1 set dan alat serta bahan eksperimen 6 set. Seterusnya adalah langkah dan aktiviti. Langkah industri adalah guru menggunakan sel VR Hive untuk tayangan 306 darjah, include a sel bagi membimbing murid menerangkan struktur sel dalam badan manusia atau tumbuhan. Diikuti penerangan bahawa sel adalah asas kehidupan sebelum murid menyediakan slide sel sebenar seperti sitis. Langkah pertama adalah guru membimbingkan murid menerangkan video VR secara interaktif sambil menerangkan penemuan proses dan pembahagian sel, kemudian meminta wakil kumpulan menjawabkan soalan secara spontan. Langkah kedua ialah guru membekalkan tablet kepada setiap kumpulan, menerangkan kaedah penyediaan slide di hadapan kelas dan membimbing murid mencatat isi penting tentang penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan dalam slide Canva menggunakan tablet. Langkah ketiga ialah guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan, membimbing mereka menjalankan simulasi eksperimen menggunakan tablet, seterusnya melaksanakan eksperimen sebenar dengan radas dan sampel yang disediakan, serta merekod hasil pemerhatian dalam aplikasi Canva. Langkah penutup ialah guru merumuskan bahawa benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian, mengaitkan dengan eksperimen penyediaan serta pemerhatian slide sel haiwan dan tumbuhan dan mengukuhkan pemahaman murid melalui sesi soal jawab. Seterusnya adalah justifikasi dan refleksi langkah atau aktiviti. RPH dibina berdasarkan model CRAB. Ini membantukan pembelajaran mendalam bukan hafalan. Seterusnya, aktiviti menepati kebat. Kebat dapat menganalisis, mengaplikasi dan mencipta. Seterusnya, penggunaan VR 360 darjah membantu murid memahami konsep sel yang abstrak. Ini menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Pelatihan VR simulasi eksperimen sebenar. Ini ialah meniru kerja saintis dan mengukuhkan kefahaman konsep. RPH ini sesuai untuk murid aras tinggi kerana mengalahkan pemikiran kritis, penerakan kendiri dan pembelajaran etik. Seterusnya adalah refleksi, kekuatan aktiviti. VR meningkatkan minat dan kefahaman murid, soal jawab dan eksperimen mengalahkan hebat. Eksperimen sebenar meminatkan kemahiran makna. Penggunaan Canva memupuk kreativiti dan literasi digital. Kelemahan dan cadangan untuk aktiviti ialah masa eksperimen terhad, kerja kumpulan kurang berstruktur, penutup kurang mencabar. Seterusnya adalah PDBC Akademik Murid Aras Rendah. Pada bahagian set edisi, selama 3 minit, guru menggunakan set VR Hivers dengan tayangan 360 darjah bertajuk Inside Cell. Guru meminta murid membayangkan dan melihat ke dalam badan manusia atau tumbuhan untuk meneroka struktur sel dari perspektif dalaman. Tujuan set industri ini adalah untuk menarik minat murid serta memberikan gambaran awal secara visual tentang struktur dalaman sel sebelum pembelajaran formal dimulakan. Sepanjang aktiviti ini, guru memberikan prompt secara lisan seperti, lihat sekeliling, apakah yang kamu nampak? Semua ini sangat kecil, tetapi inilah asas yang membina tubuh kita. Guru seterusnya mengaitkan set induksi dengan isi pelajaran mengenai penyataan.
Hari ini, kita bukan sahaja akan melihat sel, tetapi kita akan menyediakan slide sebenar seperti seorang saintis bagi membina jangkaan pembelajaran dan meningkatkan motivasi murid. Seterusnya, bagi langkah 1 selama 5 minit, guru menggunakan slide dan melaksanakan ulang sebut berirama dengan ayat mudah seperti semua benda hidup terdiri daripada sel. Sel buat apa? Menjalankan fungsi hidup. Guru mengulang kata kunci beberapa kali sambil murid menyalin dan menyebut semula bersama-sama guru. Pendekatan ini membantu murid membina kefahaman secara berperingkat, mengurangkan beban kognitif serta meningkatkan keyakinan murid untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Langkah pengajaran ini selari dengan objektif pembelajaran pertama, iaitu murid dapat menerangkan bahawa semua benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup serta mengalami pembahagian sel. Baiklah, untuk langkah kedua bagi mencapai objektif kedua, iaitu menunjukkan cara penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul. Guru mengambil masa selama 10 minit. Okey, yang pertama, guru berikan sebuah tablet kepada setiap kumpulan. Selepas itu, guru tayangkan video animasi tentang penyediaan slide dalam tablet setiap kumpulan. Seterusnya, guru menyediakan mikroskop, sampel slide dan demonstrasi cara penyediaan slide sel di hadapan kelas sambil beri penerangan kepada murid. Seterusnya, guru ulang kaedah penyediaan slide dalam VR bersama murid-murid. Dan guru juga minta murid menjawab soalan dalam VR bersama-sama dengan bimbingan guru. Baiklah, untuk langkah ketiga iaitu melaksanakan penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan dan melihat sel tersebut di bawah mikroskop. Jadi, mengambil masa selama 20 minit. Yang pertama, guru meminta murid untuk bahagikan dan membentuk 6 kumpulan. Seterusnya, guru minta murid menonton video animasi dan rakaman yang telah dibuat oleh guru dalam tablet kumpulan masing-masing berkaitan langkah penyediaan eksperimen. Jadi, seterusnya, guru melaksanakan kaedah makmal bergerak bersama murid seperti guru panggil setiap kumpulan datang bagi menjalankan eksperimen penyediaan slide haiwan dan tumbuhan. Baiklah, seterusnya guru minta murid catatkan hasil eksperimen berdasarkan soalan yang guru berikan di tablet dalam aplikasi Canva dan hasilkan satu infografik tentang gambar sebenar slide dan langkah-langkah penyediaan sel haiwan dan tumbuhan. Baiklah, untuk penutup dan kesimpulan, guru membuat rumusan bahawa semua benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel. Okey, guru juga memberitahu bahawa eksperimen penyediaan slide sel haiwan dan tumbuhan dan pemerhatian terhadap slide tersebut membantu murid memahami kewujudan sel pada organisma. Dan guru juga bersoal jawab kepada murid tentang topik yang dipelajari. Seterusnya adalah justifikasi. Langkah pertama, justifikasinya adalah menulis sambil menyebut mengukuhkan ingatan melalui pelbagai teori. Penyertaannya disokong oleh teori information processing. Okey, yang langkah kedua, murid aras rendah perlu melihat prosedur lebih daripada sekali sebelum mereka yakin untuk pegang alat sebenar. Okey, teori ini disokong oleh Bandura. Okey, yang ketiga, kaedah ni untuk pastikan murid tak termenung atau leka kerana guru datang terus kepada mereka dan betulkan ralat mereka secara real time. Pernyataan ini disokong oleh Volsky. Seterusnya adalah refleksi terhadap pelaksanaan langkah dan aktiviti pengajaran yang telah dijalankan. Dari segi kelebihan, penggunaan teknologi imersif seperti VR berjaya menyediakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif, terutamanya kepada murid akademik aras rendah. Pendekatan ini membantu murid memvisualkan konsep abstrak seperti struktur sel dengan lebih jelas. Seterusnya, meningkatkan fokus dan minat mereka terhadap pembelajaran sains. Selain itu, aktiviti penerokan diri yang diterapkan membolehkan murid ini memahami konsep asas sel secara bermakna, bukan sekadar menghafal fakta. Murid dapat mengaitkan apa yang dilihat dengan fungsi sel dalam kehidupan sebenar. Aktiviti eksperimen yang dijalankan pula membantu membina kemahiran psikomotor serta kemahiran asas makmal, selaras dengan keperluan pelajar sains berasaskan amali. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang dikenal pasti, antaranya masa pengajaran yang terhad, yang menyebabkan sesetengah aktiviti ini tidak dapat dilaksanakan secara optimum. Selain itu, sebahagian murid kurang terlibat secara aktif, khususnya murid yang memerlukan bimbingan lebih intensif.
Dari aspek penuntut pula, aktiviti yang dijalankan kurang mencabar pemikiran murid. Justru peluang untuk menggalakkan pemikiran setinggi masih boleh dipertingkatkan. Secara keseluruhan, refleksi ini membantu guru menilai keberkesanan PDP dan menjadi asas untuk menambahbaikkan pengajaran pada masa akan datang, khususnya dari segi pengurusan masa, penglibatan murid dan perancangan aktiviti penuntut yang lebih bermakna. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Rizwan. Okay, baik. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan RPH PDPC Akademik Aras Murid Tidak Bermotivasi. Baik. Kita terus pergi kepada langkah yang pertama. Langkah yang pertama kita nak fokuskan kepada murid ni dapat menerangkan benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembagian sel. Okay, baik. Bagi murid yang tidak memotivasi ni, yang pertama, guru akan tayangkan video nyanyian menggunakan VR untuk menerangkan kepada murid tentang konsep sel. Okay, kemudian lepas guru tayangkan video VR, guru ulang balik dengan menjelaskan konsep sel benda hidup ni menggunakan projektor. Okay, kemudian lepas dah habis guru jelaskan, guru akan berikan kertas A4 kepada setiap murid dan juga pensil warna untuk murid mencipta satu kad kreatif dan murid membayangkan dia sebagai sebuah sel. Okay, dan kemudian guru mengarahkan murid untuk melukis dan menganggap diri mereka sebagai sel dan menyatakan apakah sel tersebut dan fungsi sel tersebut. Okay, baik. Seterusnya langkah yang kedua, yang mana langkah kedua ni memfokuskan kepada guru menunjukkan cara penyediaan slide sel haiwan dan juga sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul. Okay, yang first sekali, guru akan menunjukkan slideshow. Sambil tu, guru akan terangkan juga cara penyediaan slide sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Kemudian, guru minta wakil kumpulan untuk demonstrasi bersama-sama dengan guru di hadapan kelas cara menyediakan slide sel mengikut prosedur yang betul lah, menggunakan alatan ataupun radas dan bahan yang disediakan. Okay. Kemudian, selepas demonstrasi tu, guru minta wakil kumpulan untuk menulis pula tentang langkah penyediaan slide sel haiwan ataupun sel tumbuhan di smartboard. So, 3 kumpulan akan menyediakan slide sel haiwan dan 3 kumpulan lagi akan menyediakan sel tumbuhan. Okay. Kemudian, untuk langkah yang ketiga, memfokuskan kepada murid melaksanakan langkah-langkah penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan dan melihat sel tersebut di bawah mikroskop. Okay. Pertama, guru akan minta murid ni membina 6 kumpulan. So, lepas ada bina kumpulan ni, guru akan berikan VR kepada setiap murid. Setiap seorang akan dapat VR lah. Okay, kemudian, lepas dia dapat VR tu, guru mengarahkan murid untuk selesaikan puzzle bagi langkah penyediaan slide sel haiwan dan juga sel tumbuhan dalam VR. So, aktiviti menyelesaikan puzzle ni, murid akan buat dalam VR tu sendiri. So, guru dah siap-siap. So, diorang akan selesaikan puzzle tu dalam VR saja. Okay, kemudian yang ketiga, guru minta wakil kumpulan untuk menulis langkah-langkah penyediaan slide sel di smartboard. So, lepas diorang dah selesaikan puzzle, kemudian diorang cikgu akan panggil wakil lah setiap kumpulan untuk menyediakan langkah-langkah slide sel di smartboard. Okay, kemudian yang keempat, guru akan arahkanlah murid untuk melaksanakan eksperimen. Lepas tadi dah buat puzzle, lepas tu diorang dah tulis langkah-langkah, kemudian ni barulah murid-murid ni akan melaksanakan eksperimen lah secara bagi kumpulan. Kemudian yang terakhir, last sekali lepas dah habis eksperimen, guru akan minta murid untuk mencatatkan hasil pemerhatian mereka dalam tablet dalam aplikasi Canva. Lepas diorang tu dah habis eksperimen tu, diorang akan catatkan hasil pemerhatian apa yang diorang nampak dalam apps Canva tersebut. Okay, baik. Yang seterusnya adalah penutup. Pada penutup ni, guru akan membuat rumusan dan juga kesimpulan lah, yang mana guru akan membuat rumusan bahawa benda hidup ni dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel. Kemudian eksperimen ni, penyediaan sel haiwan dan juga sel tumbuhan ni membantu murid untuk memahami kewujudan sel pada organisma dan guru akan adakan sesi soal jawab lah secara ringkas tentang apa yang dipelajari pada hari ini. Okay, itu sahaja daripada saya. Muhammad Firdaus bin Muhammad Rizwan. Sekian, terima kasih. Okay, untuk justifikasi dan refleksi langkah ataupun aktiviti justifikasi transformasi kaedah pembelajaran, iaitu modul ini mengubah kaedah tradisional kepada pengalaman pembelajaran yang dinamik dan aktif melalui integrasi
teknologi, kolaborasi berkumpulan serta tugas kreatif. Yang kedua, penggunaan teknologi moden, iaitu sesi pembelajaran diperkasa dengan alatan digital seperti virtual reality iaitu VR dan smartboard untuk menarik minat serta memberikan impak mendalam kepada murid. Yang ketiga adalah sesuai untuk murid aras rendah, iaitu aktiviti yang dirangka seperti menyanyian dan mencipta kad kreatif adalah berpusatkan murid, iaitu menjadikannya sangat efektif dalam membantu tahap pemahaman murid aras rendah. Refleksi pula, iaitu dia mempunyai kelebihan dan kelemahan dia juga, iaitu antara kelebihannya adalah meningkatkan keterlibatan aktif murid, iaitu penggunaan teknologi yang membantu sesi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran aktif, iaitu aktiviti kolaborasi membentuk sesi perbincangan, memberikan idea dan soal jawab. Yang ketiga adalah mewujudkan kemahiran insaniah, iaitu soft skill, iaitu melatih murid agar wujud sikap bekerjasama, toleransi dan sifat kepimpinan. Kelemahan dia pula adalah pengurusan masa. Aktiviti kolaboratif ini memakan masa yang agak lama. Yang kedua adalah kemudahan teknologi, iaitu kebergantungan kepada ketersediaan teknologi. Yang ketiga adalah keterlibatan semua ahli kumpulan, iaitu murid yang berkemahiran lebih terkehadapan berbanding yang lain. Okey, untuk kesimpulan pula, model aras tiga aras ini direka untuk memastikan keberkesanan dan inklusifnya proses PDPC, di mana setiap pelajar tanpa mengira tahap kebolehan mereka dapat mengalami kejayaan dalam menguasai standard kandungan dan standard pembelajaran, iaitu SK dan SP. Bab self sebagai unit asas kehidupan mengikut potensi individu masing-masing.